Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada TED Talk saya pada hari ini. Video tadi saya buat, memang saya boycott Instant Sampai. Tapi kenapa awak yang terasa? Sinilah saya bagi tahulah kenapa saya boycott Instant Sampai. Saya rasa memang saya tak katakan Instant Sampai tak patut wujud. Memang patut wujud pun. Sebab Instant Sampai ni memberikan ruang ataupun peluang kepada orang-orang yang tidak berupaya untuk memakai samping, untuk merasa budaya Melayu ataupun seni budaya Melayu, iaitu ikatan samping. Senang je. Untuk orang-orang kurang upaya ataupun kanak-kanak. Kalau kita lelaki, kita dah besar, kita dah dewasa, belajarlah ikat samping. Pakai ikat kain pelikat macam ni je ke? Kalau dah kahwin, bawah lah. Kalau single, atas lah. Kalau kat lutut tu complicated, mungkin situationship ke? Kan? Adalah macam-macam makna. Dan itulah kegunaannya memakai samping yang diikat sendiri. Sebab ikatannya adalah seni. Kan? Itu satu ikat kain pelikat lah saya panggil. Kalau macam ni, ikat pahlawan. Kan? Senang je, tak susah pun. Sub under 10 seconds. Awak boleh. Untuk abang-abang yang kata tak boleh lah, saya drive, saya susah, kena buka pakai. Bang, masa drive, buka je bang. Sebab saya, kalau saya drive pun, saya pun tak pakai samping. Akan ketat di semua tempat. Tapi bila dah sampai rumah tu, saya pakai je samping macam biasa. Kalau tak nak ikat kain pelikat tu, ikatlah pahlawan. Kalau tak nak ikat pahlawan, carilah ikatan yang lebih mudah. Contohnya macam sekarang lah, ikatan samping ni ada macam-macam maksud dia. Contohnya macam ni, ini adalah ikatan dari enam perantau. Kenapa? Sebab bila orang merantau pada zaman-zaman dulu, ikatan ni memberikan satu kompartmen di samping tu untuk letak macam poket. Saya letak power bank saya. Ini seni kita bang. Tak ada masalah bang. Lagi satu bila kita banyakkan pakai Instant Samping, kita takkan banyak praktis ikatan samping dengan kain lain. Contohnya inilah kain pelikat lah, kita pakai pergi surau ke. Sehari tu abang tak ada kain soket ataupun kain tenun ataupun kain samping, cari kain pelikat, lipat ke dalam sikit. Ini saya tak tahu wujud ke tak lah, tapi saya buat bunga saya macam ni je. Dah genggam tu abang pusing je. Abang pusing macam ni je bang. Contoh itu adalah, kalau abang pakai Instant Samping, satu membazir lagi space. Abang boleh buat kain pelikat, abang boleh tidur dalam kain pelikat. Tapi abang tahu seni nak ikat tu kan. Ataupun sumpah, kalau abang belajar ikat pahlawan, ini dia punya variation lah kan. Saya tak pastilah kalau ni betul-betul ikat pahlawan. Contoh, kenapa dia panggil ikat pahlawan? Sebab dia belah tengah kan, untuk buka langkah. So itulah maksud kenapa saya boycott Instant Samping. Sebab yes, it is convenient, but the thing is, convenience curbs culture. Bila kita cari benda yang senang, kita hilang seni budaya kita. Seni tu tak susah nak belajar bang, ambil masa sikit je bang. Tapi bila abang dah tahu tu, abang ikat lah apa-apa abang boleh ikat. Senang je bang, tak susah pun. Itu je sebab saya buat video tu. Sebab saya memang tak suka Instant Samping. Sebab dia boleh hilangkan kita punya seni ni. Inilah antara seni-seni yang saya boleh simpan lagi untuk saya ajar anak-anak saya nanti, insyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan raya. Selamat tinggal.